Sebab tu bila ada amalan-amalan, ada amalan-amalan tertentu tau dengan hadis-hadis yang palsu. Siapa buat amalan ni, pahala dia menyamai pahala sekalian para nabi. Itu dia. Ada saja amalan-amalan yang kita tengok dia cerita amalan tu melebihi pahala para nabi, melebihi pahala para malaikat. Yang tu amalan yang paling karut. Bukan amalan tu karut, kelebihan tu hadis tu. Mungkin amalan tu betul. Contoh, orang ni dia nak anjur, tujuan dia baik, dia nak anjur orang buat amalan tersebut. Dia kata, macam mana aku nak buat ni? Dia buat hadis palsu. Macam orang macam makan terung lah. Makan terung kan? Kalau ikut hadis sahih tu, Habatus Sauda kan? Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihabbatis sauda fa innaha shifaa'un likulli da'in lasam. Lazimilah kamu, tetaplah kamu dengan habbatus sauda, dia pengubat segala penyakit kecuali mati. Mai dia ni dia kata, "Aku nak menega." Nak menega terung. Dia ada terung ya, kebun lain sauda tak ada. Jadi dia tukar habbatus sauda tu menjadi terung. Alaikum bil bazinjan fa innaha shifaa'un likulli da'in lasam. Lazimilah kamu, tetaplah kamu dengan terung, sesungguhnya ia pengubat segala penyakit kecuali mati. Habis sakit orang habis. Orang ni. Jadi itu dan benda tu memang berlaku. Ada orang yang buat tentang hadis tentang bubuk, pasal dia jual bubuk. Dia berdasarkan kepentingan. Ada orang yang buat hadis tentang kelebihan burung, pasal nak tarik minat pemerintah pada ketika tu yang suka ini burung. Macam-macam ini berlaku. Tentang ayam dan sebagainya lah. Begitu juga pada hari ni pun orang nak jual, orang nak komersialkan barang-barang mereka buat sebahagian daripadanya mereka tanpa meneliti kesahihan kedudukan hadis, mereka sebarkan. Benda-benda ni banyak berlaku. Yang menjadi mangsa adalah orang-orang awam. Wallahu a'lam. Jadi itu satu. Itu aulia Allah saya katakan tadi yang total. Dan jangan kita tertipu pada kelebihan-kelebihan beramal dengan sesuatu amalan yang mana kelebihannya menyamai sekalian para nabi, menyamai para malaikat, yang tu sudah tentu kelebihan tu tipu dan palsu. Sebab tidak ada seseorang pun yang dapat memiliki ganjaran pahala yang melebihi para nabi ataupun para malaikat. Malaikat ni la ya'suna ma amarahum. Dia takkan lakukan maksiat ke atas, yakni takkan menderhakai segala perintah Allah. Bahkan dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketaatan. Jadi ini kaedah, cara-cara kaedah kita nak kenal hadis-hadis yang palsu.